'cause you holding my tight. I would die 1,000 times just to see you in another life. Hai. Sekarang dah pukul 10.30 dekat airport. Flight kita pukul 2. Jadi sekarang kita nak santai dulu. Nak pergi beli kopi, nak check in bag. Sebab saya sangat-sangat mengantuk. Malah tadi saya tidur sejam setengah je. So, marilah kita beli kopi. So sekarang kita dah check in bag dan kita dah ambil boarding pass. Sekarang kita nak masuk dalam, nak tunggu solat. Lepas tu baru kita pergi tunggu flight. Let's go Jakarta dan Bandung. Ibu solat tak ibu? Umi happy tak? Alhamdulillah dapat berkumpul 8 orang untuk pergi trip Jakarta. Amin. Tahu bukan senang. Azhar Rahmatul Mirofi. Sekarang kita dah sampai dekat airport Jakarta. Sekarang pukul 3.07 Jakarta, Malaysia 4.7 minit. Lepas tu kita sampai ni terus pergi nak pergi stesen Wush, pergi Bandung. Jom, let's go, let's go. My bag. My bag. Arba Travel. Orang Arba bertemu dengan orang Arba. Hai. Dah sampai. Kita kat mana? Tak ada semangat yang. So sekarang kita dah sampai dekat stesen Wush. Kita akan naik Wush ke Bandung. Sebab dia kalau naik kereta 3 jam. Tapi kalau naik Wush ni 30 minit saja. Masuk Wush. Dah nak gerak.
sampai. 3 minit je dia berhenti. Pada Yumi 3 minit. Kalau orang ramai macam mana? Memang kena berlari lah. Orang ramai nasi. Sekarang kita dah dekat Bandung. Kita nak makan malam dekat Alas Daun. So let's go makan. Lapar sangat. Ni macam makan lauk campur je sebenarnya kan? Kenapa nak besar banyak? Sila waternya di sini. Iya. Banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ni rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantiknya tu ni. Wow. Cantiknya. Ni bilik satu. Cantiknya. Ni bilik satu. Cantik sangat-sangat. Ni ruang makan dia. Basikal boleh guna. Sejuk pula tu Bandung ni. Lepas tu kita naik atas. Wowers. Bukan ni. Dapur. So kita naik atas. Lantai 1. Cantiknya. Ni ada berapa bilik? Bilik 1. Wowers. Bilik 2. Cantiknya. Oh, dia kongsi bilik air. Boleh. Cantik. Bilik 3. Berapa lama? BBQ. Wow. Cantiknya. Day 2. Hari ni saya cosplay Kunafa Dubai. Coklat Kunafa Dubai. Sedapnya pula nampak diri sendiri. Kena beli ni coklat Kunafa Dubai. Menu dia. Bidet tak? Kelakar. So sekarang kita dekat The Great Asia Afrika. Dekat sini macam dia ada semua negara Asia. Dia buat macam rumah. Lepas tu ada bagi baju, sewa baju macam tu. Lepas tu ada aktiviti-aktiviti juga. Ni ada China, ada Korea, ada Jepun. So ya, jom tengok. Baru macam tu kan? Dia sampai diminta sama negara Jerman. Tak boleh cerita 2 kali, tak kerti dah. Photo booth. Lepas tu? Ni? Uish, lamanya 20 detik.
Oh, duduk. So sekarang kita nak buat perfume dekat Censored Perfumery dekat Bandung. So ya, ni kedai dia. Nak buat perfume. Sama ni beg dia. So sekarang kita nak makan tengah hari. Artinya macam di kartun tapi so sekarang kita dekat Eager Bandung sebab kakak dan Amin suka barang-barang hiking kat sini. And cantik juga. So hari ni kita banyak shopping je. Jadi tempat-tempat shopping. Esok kita dah pergi Jakarta. Wah, cantiknya. Kita dah sampai rumah modern. Kita dah sampai dekat rumah modern. Dia macam ada dia tempat makan dan tempat shopping baju. Sebenarnya ada kedai kek. Dan sebelah kanan kedai baju. Cantik. Dah sampai dalam pukul 7 kot sekarang. Sangat cantik guys. Ambient dia, saya suka ambient dia. Let's go. Cantiknya. Ada labu-labu. Cantiknya baju. Tengok ni sangatlah up to date. Ada lebat. Cantik pula tu. Ni ada dia lagi. Cantik sangat-sangat. Kita harga sikit. Murah. 179 je. Sangat cantik kan. Dah sedap je dah. Oh, sedap. Tiga rasa. West tiga rasa. Tu ni pisang keju cheese. The real pisang. Real pisang. Ada orang datang ke ni sebab dia sangat larian. Sana banyak air kat dia. Rumah modern. Sana yang macam untuk Sekarang kita dekat Alfamart. Kita pergi untuk makan kat hotel. Sedap. Saya sangat suka ni bola, sausage, sedap amat. It's day 3. Kita lambat sikit starting vlog sebab kalut. So kita dah check out Airbnb dekat Bandung. Dah breakfast. Sekarang kita dekat Cikole Maribaya. Tempat dia sejuk macam Cameron. Ada strawberry. So yeah. Sejuknya. Suhu kita sekarang berapa ya? 21. Masih dekat Cameron. Tapi dia versi hutan. Betul dengan east depan tadi. Sejuk tak ya? Tapi kamu ayah. Sejuk tapi Mana best dengan Cameron?
Ini panas. Ini panas ni. Pagi je sejuk. Sini. Sejuk. Halo guys. Orchid Forest Cikolek. Tak ada suara. Day 3 pakat tak ada suara. Dirasmikan oleh Menteri Forest Water Republic Indonesia. Oh, tinggi gila Min. Selalu sini je tak? Sebab ada Amir kat situ. Look at what we have. Jom beli. Apa benda ni? Pisang. Lepas tu kita ada bulu-bulu. Bulu. Ada ceiling fan, ada kipas, ada tip ini. Ada limau. Yang baru datangnya sampai ketinggalan. Aku masih ada hari Bogor. Oke, kita coba berinteraksi sama bolanya di depan. Siap-siap ya. Satu artinya sahabatnya boleh banget yang orki. Satu orang kembali. Bapak laki-laki tunjukkan kejantanan. London bintang. So sekarang kita nak naik jambatan ni. Tapi jambatan ni dia tak perlu jalan balik. Dia ada dua. Dia kena turun naik Flying Fox ataupun jalan kaki. Kalau jalan kaki jauh, so kita akan naik Flying Fox. Harga dia hanyalah RM20,000 bersama dengan RM5 free Flying Fox. Murah. Nama dia Cikolek Maribaya. Ini kena bayar asing tau nanti kat dalam. Nama dia Orchid Forest Cikolek. Bayar RM20,000. Lalu jambatan panjang ni dan kita akan turun naik Flying Fox. So sekarang kita dekat The Lodge Maribaya. Kita nak sini macam banyak tempat memang macam basikal. Apa lagi? Bergantung tu kuda. Boat. Ya, dog boat. So far best tak Dam? Oh, Alhamdulillah. Antara trip ke Indon ni paling best lah. Ya, dog. Dan hari ni kita akan gerak ke Jakarta. By Wush lagi. 30 minit je kau naik Wush. Kau naik kereta kena 3 jam. So that's all update for right now. Lepas solat Zohor dan Asar, Yup. jadinya kita naik Warawiri dan Pergi kita nak The pergi Lodge Maribaya. Maribaya. Ya, kita naik Warawiri. Warawiri ni yang ni van ni. Tahu tak? Dia macam dekat safari. Dia naik yang terbuka ni. Apa ni? Woodland. Ambil gambar dulu ya. Untung kita datang petang. Tak disesak sangat. Oh.
So sekarang kita dekat stesen Padalarang, Bandung, nak gerak ke Jakarta. Habis dah. Tapi lagi ketika sehari dulu nak beli roti-roti sebelum pergi Jakarta. Sini dia ada roti. Sedapnya. Oh ni lah yang famous tu. Oh, so nice. Ha? Ada 3 perisa. Sedapnya. Berapa duit kita? Sedapnya Mi. Ni apa? Pie cheese, pie susu rasa keju. Ni brownies kukus. Sedapnya. Sedapnya. So kita ambil ni brownies kukus. Ni satu. Lepas tu kita ambil yang ni. Ada 2 kat ni. So kita nak buat shopping haul dekat Kartika Sari. First kali, nak beli apa? Beli wagashi oishi chocolate cheese. Dan velvet cheese. Mungkin tidak. Lepas tu ni roti cranberry. Sebab ni kita nak makan dulu. Yang lain nanti kita sambung dekat hotel. Itu banyak kan ada lambat tu. So ni oishi. Padam. Mas. Tak macam mochi pun. Boleh. Boleh tak? Sekarang kita nak masuk dah. So sekarang kita nak naik Wush untuk balik ke Halim, ke Jakarta. Ya, stesen Halim. Kita naik dekat Padalarang, turun dekat stesen Halim dalam 30 minit je. Habis ke? Mana air? Wah, so sekarang kita dekat Plaza M. Plaza M ni macam mall. Kalau Blok M Square tadi ni macam kenangan macam tu. Dia macam sedikit pasar. Tak ada pasar macam macam tu lah. Kalau ini memang betul-betul mall. Aduh, bagi stop. Sekarang kita dekat Garden. Saya nak tengok makeup. Saya ada makeover. Lepas tu kan, temporary dia tinggal dalam 20 lebih je. Tak sampai 20 lebih je. Temporary dia baru murah mampus. Comelnya dia berkarat. So cute. Main gila. Sekarang kita dekat Tamrin. Tak banyak gila tudung. Tingkat ni memang tudung saja. Cantik. Somelnya ibu telefon ibu somelnya. Ni. Cantik ni. Baju tidur. Cantik ni telekong. Mana ya? Macam best je tudung dia. So sekarang kita dekat apa tu nama dia? Grand Indonesia pula. Kita nak makan rainbow line. Lepas tu nak ada hati rasa. So last tempat kita Peak by the Sea. Saya dah barai. Sorry saya dah barai sangat. Cantik. Hai, hari ni hari ke-5. So kita nak check out dah. Yay, bye. Kita dah dekat airport Soekarno-Hatta International Airport, Terminal 3. So kita nak balik Malaysia dah. So Jakarta Bandung is a wrap. Terima kasih sampai menonton.
next week. Bye.